Pos dah keras, kejung, dah pendek pula tu. Hari Ahad, kedai semua tutup. Aku ada tempat untuk dapatkan dia free saja. Minta sikit tau. Sikit je. Ni. Oi, sikit tau. Sikit, okey. Dah dapat. Terima kasih, Sam. Kan dapat gratis. Dah sampai markas. Kita belik-belik lah motor orang-orang ni. Apa ni casing awam? Kawan-kawan ni lah punca. Tiba-tiba nak hitam putih. Alah. Ui, kabel. Ui, senapang Jok, senapang. Duduk belakang auto pekak ni. Selamat datang ke dunia RZ. Wahai kawan baru. Motor pun dah nak siap. Tu owner dia. Motor Pomen ni tak relax. Aduhai, gagal lah. Si buka pasang aja. Nak laju macam mana lagi? Jebol juga. Carbon ni ikut tema ke ikut kawan? Kan dah bagi tahu hari tu. Lokal ke, ori ke, apa ke, ikut je poket sendiri. Bukan poket korang, bukan poket engkau. Lantaklah orang nak kata apa. Motor aku ni meter tiruan je. Janji ada meter je sebenarnya. Kalau tak ada tu kosong, buruk. RPM aja yang aku custom ni, pakai 5 speed punya. Nampak macam dah clear, macam dah boleh hidup. Modal pun dah habis walaupun pakai barang murah. Nasib baik ada simpan minyak lebih-lebih. Kalau tak, habis budi aku dekat dia je. Berdenyut. Line clear, tak ada leaking. Kita jumpa lain kali. Dah tak ada cerita dah ni. Bye.